Saya rasa sedih, tapi saya tidak berat hati. Kerana saya tahu apa yang saya buat. Hati saya adalah hak milik rakyat. Saya buat kerja lillahi ta'ala kerana rakyat. Pada hari ini saya menarik diri daripada sebagai ahli Parti Keadilan Rakyat. Okey, surat saya kepada Dr. Fuzia Saleh bunyinya macam ni ya. Doktor, saya mulai dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih di atas pengalaman saya dijadikan calon pilihan raya P125 semasa PRU 15. Sememangnya saya datang hari ini kerana rasa hormat saya kepada warga Putrajaya. Okey. Walau bagaimanapun, saya berasa sudah tiba masanya saya menarik diri dari PKR kerana saya tidak memahami segala apa yang telah berlaku sejak konvensyen PKR tahun lepas, tahun 2025 di Johor Bahru. Okey. Sejujur dan seikhlasnya, saya tidak memahami apakah perjuangan PKR kini. So, maka saya menyertai gerakan Real Reform kerana ini lebih masuk akal kepada saya. Sebab utama ialah saya perlu menjaga kesihatan saya, baik fizikal maupun mental. As you can see ya, akses dah berapa tahun dah PMX dah jadi Perdana Menteri, bilik gerakan masih di atas, akses Ketua Wan Grey pun masih payah untuk saya. Jadi perjuangan saya ini dia perlu berlandaskan ihsan, logik, ketulusan dan mengutamakan rakyat. Itu adalah keutamaan saya. Ihsan, logik, transparency dan mengutamakan rakyat above all else. Okey? Segala apa yang saya buat adalah untuk kebajikan anak-anak Smaina by Fida saya di bawah grup saya #HidupMalaysia NTD, Persatuan Kecanggaan Tiub Saraf Malaysia. Okey. Saya datang juga hari ini. Ya, saya datang pada pukul 9.50 kerana mesyuarat dijangka bermula pada pukul 10 pagi. Saya datang awal untuk memastikan kerana bukan sahaja rasa hormat, tetapi juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pucuk pimpinan PKR kerana membolehkan saya dipilih menjadi calon pada PRU 15. Ya, so saya mengundurkan diri dengan rasa hormat. Dengan rasa hormat. Saya rasa sedih, tapi saya tidak berat hati. Kerana saya tahu apa yang saya buat. Hati saya adalah hak milik rakyat. Saya buat kerja lillahi ta'ala.